Dia jumpa. Assalamualaikum. Hola. Selamat datang ke Bisikan Burhan. Dah. So, mesti kamu heran kan? Kenapa dalam banyak malam ni juga kita pilih untuk cerita-cerita seram ni. So basically, kita semua tahu kan setan, jin semua tu di bulan-bulan puasa ni ya kena lock kan. So memang ini semua warga-warga Burhan ni finally berani mau cerita-cerita seram dorang. Dan saya boleh confirm guys, saya boleh sure dengan kamu yang cerita dorang ni sangat-sangat seram. So kamu perlu stay tune dan dengar sampai akhir cerita-cerita yang dorang akan ceritakan. So paling dekat dengan saya ni sekarang ada Ira. So kita mulakan dengan Ira terus, boleh kan? Boleh. Okay. Nampak cerita aku ni dengan bulan puasa sebab aku kena pun time like malam sebelum first day puasa, malam first day puasa tu. So macam ngam lah dalam kat Matrix. Matrix mana? Matrix mana? Matrix sini jauh. KMG. Ya, betul KMG. Bagi aku like cerita ni seram sebab aku first time experience lah. Lepas tu so cerita dia macam korang kena tahu dulu like kedudukan dalam bilik aku. So kita orang dalam bilik patutnya ada 4 orang, tapi aku punya bilik hanya ada 3 orang sebab lagi seorang tu dia dah pindah. So katil tu akan kosong lah kan. So kedudukan bilik aku tu macam yang ni katil aku, and then jarak sikit yang ni katil roommate aku yang lagi seorang. Lepas tu tengah-tengah tu kita orang ada like rak baju, and then sini pintu, which is sini katil aku, sini pintu. Kira bilik sebelah pintu lah. Bilik aku sebelah pintu. Tapi ada. So dia macam kata sebelah gini lah. Tak. Dia penghadang. Rak tu tengah-tengah. So ni bed lain. Okay. Macam ni katil aku masuk depan tu ada katil kosong. And rak tu dia bahagian belah sini je tau. So aku punya katil nampak yang depan. Tapi katil aku tak nampak yang belakang sana. Dah ya? Tak, aku tengah video yang aku tengah diam. Dapat. So, aku jenis yang suka tidur lambat. Like, time tu kita orang tidur lambat lah, like tidur sampai lah. Tapi roommate aku yang katil sebelah aku tu dia dah tidur. Dia memang jenis tidur awal. Aku dengan yang roommate aku yang lagi seorang yang katil yang aku tak nampak tu, kita orang memang suka tidur lambat. So, nak cakapkan cerita, malam tu kita orang mainlah phone macam biasa kan. And then aku yang sebelah kan dah tidur. Dia tidur yang selubung badan tu kan. Selubung yang selimut tu Sampai atas. Sampai cakap apa yang selubung? Tidur jalan. Dah selubung tutup macam ni. So kita orang main lah phone. And then time tengah scroll tu, aku mengira ke kanan tau, which is aku pandang. Faham tak mengira ke kanan? Aku menghadap belah sana. Oh, nak pandang pintu? Tak. Tapi pintu tu like depan je lah kan. Lepas tu tengah scroll tu, tiba-tiba like pintu tu terbuka yang memang terbuka lah, memang nampak cahaya dari luar masuk. Besar, sangat besar. Dia terbuka yang besar lah. And then aku pun macam ingat like roommate aku lah, mungkin orang pergi keluar tandas ke apa. So aku macam biar je lah. Tapi aku macam pelik bila lama sangat pintu terbuka sebab tandas kita orang pun hanya jauh pun. Lepas tu aku pun macam bangun lah nak tengok kan. Tapi masa aku bangun tu like roommate aku yang sebelah tu memang aku nampak tidur sebab aku pandang kanan kan. So aku pergilah tengok yang katil belakang tu. Tapi masa aku pergi kat katil belakang tu like dia pun tengah main phone. So aku tanyalah dia, siapa yang buka pintu? Kau buka pintu ke? Ada pergi tandas ke apa semua tu lah kan. Tapi dia cakap tak ada. Dia pun ingat aku yang pergi tandas. Lepas tu aku macam miscommunication. Macam suasana orang mengintai. Agak sebab dia macam buka slow-slow pintu tu. So aku macam okay, bukan kita orang lah, mungkin lantak lah macam tu. So aku tutup je lah pintu tu balik. Dia macam pelik. Kamu kunci? Kunci sebab kita orang punya pintu auto lock. Dia macam orang yang ada kunci je yang boleh buka. Wow, keren dia. Beremang. Dia baru KMG? Ya, dia macam secure lagi MNS. Kamu tak? Kita orang kan MNS. Dah pintu begini. Tak, kita orang begini terus. Lepas tu kita sambung lah, aku pun sambung lah baring kan, main TikTok balik. Minit macam tu, tiba-tiba pintu kena ketuk, like ketuk yang kuat gila lah kan, ketuk. Lepas tu aku pun macam nak tahulah siapa yang ketuk, aku pergilah dekat pintu, aku buka tapi tak ada orang. I mean like aku tengoklah koridor kiri kanan tu tak ada orang. So memang sunyi gila tempoh. Berani kau keluar?
Aku keluar. Sebab aku nak tengok. Aku macam nak tahulah siapa yang ketuk kan. Sebab dia buka pintu kan. So aku nak tahu siapa yang ketuk. So dalam fikiran kau manusia je lah awal tu. Lepas tu aku macam, aku tanya roommate aku, dengar tak ada orang ketuk ke apa tadi? Lepas tu cakap tak dengar. Dia dengar tapi dia macam buat-buat tak dengar. Macam tu lah. Lepas tu dia cakap begitu. Maksudnya kamu curiosity. Kalau orang dia lagi pelakon curiosity kills the cat. So aku macam tak ada orang, aku tutup lah balik. Lepas tu aku tidur je lah. Tak lah, aku baring balik lah kan. Lepas tu dalam tak lah, after that lah macam tu tiba-tiba kawan aku chat. Kawan aku cakap dia pun kena juga. Dia cerita tapi dia punya macam lagi teruk sikit lah. Dia rasa 4, aku rasa 3. Dia cakap like pintu dia tu kena gegar yang dengan tombol-tombol sekali tu. Macam tu lah. Malam yang sama. Malam yang sama. And jarak dia tak adalah jauh sangat dengan after aku kena tu. So aku pun macam, aku pun kena. Aku cakap dia, aku pun kena juga. Aku kena ketuk pintu je lah tapi kan. So dia cakap, dia pun kena gegar-gegar macam tu. Lepas tu dia nampak like bayang-bayang lalu bawah pintu tu kan boleh nampak kan macam tu. Tapi itu je lah ceritanya, sampai situ je. Kita orang macam tak tahu pun siapa yang, kita orang tak tahu pun siapa yang ketuk. Orang ke siapa ke, so kita orang biarkan dia diam je lah. Aku rasa kan macam setiap Matrix dia akan mula dengan kacau dengan gegar pintu tu. Sebab macam aku sendiri aku KMNS. Macam kita tahu KMNS ni dia tak macam KMNJ. Cerita lah kan. Tapi pintu tak ada dia macam antara Matrix dia tua lah. Kau nak buka pintu, kau boleh cut sound tu buka. Janganlah macam tu. Mandu dah kita Okay, cerita dia pada cerita dia pada sini. Dia bila dia start daripada tu, when aku notice benda tu, and then the whole week ataupun the whole month tu kena kacau. Macam kita orang start macam kemerdekaan, macam Damian sendiri tahu sebab kita orang KMNS, kita orang kemerdekaan, kita orang kena kumpul. Kita orang kena ada apa? Ada event malam tu Abang Merdeka. So dengar bunga api semua. Lepas tu bila dah habis ni kita dah tengok mercun semua kan. Kita kan penat kan, dah menjerit-jerit. Lepas tu kita pun nak balik. Roommate lah 4 orang. Kata kita nak macam tu, kita orang macam opposite macam sebelah-sebelah. Opposite sebelah-sebelah. Macam tu dia orang kata gabung. So pintu kat tengah-tengah. Pintu kat tengah-tengah, the hole ni luas macam tu lah kiranya. So malam tu patutnya kita orang tak boleh balik lagi. Tapi aku dengan roommate aku macam decide macam okay jom kita balik cepat lah. Berapa lambat-lambat kan. So aku tak tahu tapi bila kita orang balik tu berempat tu, aku rasa je lah yang blok tu kita orang antara orang yang terawal balik. Maksudnya the first one lah sebab memang gelap sangat-sangat. Kosong. Kita orang blok C. Blok C adalah blok yang C3 atas sekali atas bukit. Macam tu lah jauhnya. So blok korang jarak-jarak. Jarak berterabur. Jauh. Kita nak pergi satu blok kena marathon. So Syah jalan Syah jalan 4 orang balik. Lepas tu 2 orang kat depan, saya kat belakang lah. Lepas tu bila saya kat belakang ni, tiba-tiba ada satu tingkap ni. Kita ni lah sebab tak pernah kena macam ni. So bila kena tu kita macam betul ke aku tengok kan. So bila buat motor jalan-jalan, kita nampak. Bila nampak tu, kita nampak apa tu, baju putih, rambut. Nampak macam ni. Sebiji. Tapi dekat tingkap lah. Tapi dia punya, sebab dia macam ni tau, bila kita pandang dia bukannya sekali terus hilang. Tak, kita pandang dia ada kat situ. Lepas tu pop hilang. Macam tu. So macam kita tengok macam apa tu kan? Macam tu lah. Lepas tu dah rasa macam macam ni tingkap kan. Ke situ lah. Memang tengah jalan tangga kita nampak bentuk dia macam nampak. kita manusia. Macam tu. Sebab dia sekarang lagi Sikit. Sikit lah. Nanti baju putih. Lepas tu sebab gelap dengan rambut. Tapi sebab gelap, so kita macam gelap. Jadi baju putih tu nampak macam menyelah sangat. Sebab dia balcony. Sebab yang kita tengok tu balcony. So memang nampak. Dia nampak macam shadow ke atau dia bukan shadow. Memang nampak jelas. Benda solid. Contoh putih. Solid. Solid. Lepas tu bila dah naik, ambil botol. Tolong lah simpan botol aku. Lepas tu simpan botol aku pergi toilet. Memang time tu start dia dah macam bukannya macam. Lepas tu bila dah start daripada situ, tiba-tiba after that bila dah musim busy, tiba-tiba hari tu tiba-tiba esoknya kita orang ada macam exam something like that lah. So aku ni jenis macam tidur lambat juga macam Ira. So pukul 3 bangun atau pukul 2 bangun terstudy. Sampailah pukul 4 baru kita balik macam tu lah kiranya. So waktu tu aku tidur awal sekejap. Pas aku tidur awal aku set alarm. Okay pukul 3 sharp bangun. 3.35 minit, 3.15 sebab kita dah mati. Lepas tu daripada macam tu, tapi tiba-tiba aku terjaga pukul 3.30.
the whole 3-5 minit lagi tak bangun tau. Kau dengar alam tak? Aku dengar alam waktu 3:30 tu. Lepas 3:30 tu aku bangun, aku bukan dengar alam saja, aku dengar pintu bilik gegar, tombol pintu tu macam ada orang mencuri, pulas. Dan macam tu, memang diri aku nampak macam gegar kuat sangat-sangat. Lepas tu bila kuat sangat-sangat tu macam, okay, Velo mungkin nak masuk. Tapi bila fikir logik, mana ada Velo masuk pukul 3 pagi betul. Tapi kita tengah mamai macam, okay, Velo nak masuk je lah, bukan alat yang sepatutnya kan. So bila tunggu lama sangat lama sampai aku macam, aku bangun macam, siapa tu? Aku macam tu. Tapi time tu macam, okay tak apa, memang ada rasa nak pergi toilet, tapi kita dah rasa tak sedar hati, tiba-tiba kunci balik. Kuat ke? Kau kuat sangat. Aku boleh macam kunci, sebungkus kunci tu dia memang paling tinggi. Lama lah benda tu. Lama sangat. And memang macam time tu macam dekat luar. Kat luar bilik. Lepas tu bila esok bangun, kita bercakap dengan roommate cakap, sebab roommate aku ada seorang ni memang boleh nampak, memang boleh kena memang six sense lah. So dia memang boleh nampak, dia antara orang yang cerita kat aku, dia kena nampak lah, kena ni nak ada Malam yang sama. Malam sama dia kata, sebenarnya aku pun dengar, tapi aku pura-pura tidur. Waktu tu dia doa sangat-sangat aku tak bangun. Sebab apa? Sebab aku jenis bila pergi bangun tidur terus pergi toilet. So dia doa sangat. And then since then, bila kena susun baju tu orang kata, ni tengah susun baju ni. Weh. Dia macam memang tapi kau bawa border je lah. Bawa border lah sebab memang rasanya memang bilik tu kena. And betul macam Ira, bila once kena, memang bukan aku punya bilik je kena, bilik bawah aku tu kena. Bilik bawah aku tu kena, dia memang nampak, dia zap. So memang Bilik bawah pun kena. Tapi sekejap, saya sebenarnya confused tadi. Damian ni macam tahu-tahu korang satu ni kak? Kita orang satu matrik, tapi kita orang blok yang lain. Dia blok C ni dia memang belakang. Kita orang blok A ni depan, ni ke entrance. So kawasan entrance ni kawasan havoc. So memang hantu takut dengan kita orang. Bising-bising lah. Aku cakap dengan dia. So maksudnya Damian tak ada lah experience ada. Tapi Damian ada juga experience, tapi bukan dekat dekat matrik. Jadi dekat mana? Ada keluarga aku. Ada keluarga aku. So basically kalau kita balik kampung, okay, kalau aku balik kampung, kita kena faham lah konsep kampung ni bukan penghuni dia kita je. Dia mesti ada penghuni yang lain. So kita, macam korang lebih kepada hantu, aku lebih kepada bunyian. Bunyian. So okay, so bunyian ni kita tahu ada bunyian Islam dan bunyian bukan Islam kan. So basically dia ni jin yang Islam lah. Sebab dia ni macam perkampungan bunyian ni, dia macam menyerupai klan keluarga aku. Maksudnya macam komplit. Maksudnya kalau macam kalau semua keluarga aku termasuk makcik-makcik aku, di dalam dunia dia ada kita orang yang berupa sama macam tu. Semua orang macam tu ataupun kami kau je. Sebab siapa punya boleh serupa kita dia punya muka kan. Pasti kita orang pun ada lah. Di korang tak tahu lah. Ya, saya curious, macam mana korang tahu? Korang pernah nampak? Kita orang pernah nampak dan dia pernah masuk dalam badan pakcik aku. Dia pernah masuk untuk kacau something kot. Dia macam nak menyampaikan something. So bila dia masuk, dia punya attitude macam Melayu-Melayu kuno. Aku faham tak? Dia bercakap. Dalam bahasa dia macam batik, hamba gitu. Memang sumpah kita orang sempat record benda tu. Dan kita orang sempat tengok video tu keesokan harinya. Tapi bila kita orang tengok sekarang, video tu dah tak ada. Dia hilang. Tapi video lain ada. Dia pernah tegur juga bapak aku, secara direct jangan record. Maksudnya jangan rakam. Bapak aku tengok berdiri macam ni terpaksa menunduk pula. Tolong jangan rakam. So bapak aku nak cari-cari rakam waktu tu. Dan dia tahu macam tu, biasalah benda tu kan. Tapi masa dia masuk tu, dia memang explain tau macam attitude semua adik-beradik mak aku ni. Daripada sulung ni Barai, yang nombor 2 ni jenis orang tak boleh lebih daripada dia. Dia memang explain. Dan benda tu sing. Benda tu sangat sing dengan dunia nyata kita orang. Maksudnya attitude yang dia explain tu sing. Macam waktu dia masuk tu, kamu nak buat apa-apa biar je. Kan kita orang macam tengok free show, so semua macam berkeliling kat dekat halaman rumah tu. Sumpah waktu tu. So macam sampailah turn mak aku. Turn mak aku ni dia cakap, mak aku ni adalah puteri kesayangan. Maksudnya di dalam dunia diorang ni juga menyayangi mak aku. Walaupun mak aku ni dalam dunia yang lain. Macam copy paste sebab dia kata mak aku ni ada klon dia dekat sana. Dan klon dia tu adalah sama puteri bongsu dan anak dia. Dia sangat sayang lah. So anak dia ni pernah dah datang jumpa mak aku ni dalam bilik mak aku ni macam nak berkawan. Tapi mak aku mesti tak nak. Dia jumpa. Memang kita orang boleh nampak kalau nak muncul dia, kita boleh nampak tiba-tiba. Dia bukan kalau macam orang yang
apa kan seorang yang boleh buka hijab kan. Betul. Kalau dia muncul orang yang tak buka hijab pun boleh nampak. Dia Fasha boleh nampak. Fasha boleh nampak ke? Fasha boleh nampak ke? Fasha tak boleh nampak. Oh, tak boleh nampak lah. Oh, tak special lagi. Kita boleh rasa kita Oh, nampak. boleh rasa. Betul. Okay, so macam sama balik kan. So bila mak aku kahwin, agaknya dia rasa macam on behalf of kawan kot. Walaupun mak aku tak nak kawan dengan dia, dia datang. Dia memunculkan diri dia. Mak kau okey ke? Mak kau okey ke? Kita orang sebab dah tahu tau. Dia even sampai kan waktu pakcik aku kena masuk dalam badan tu, dia siap cakap lagi sampai part aku tau. Dia cakap pasal anak dia, dia kata, oh jangan marah anak puteri bongsu ni. Sebab anak puteri bongsu ni boleh menggoncang dunia. Dia boleh goncang. Sebut tadi. Dia boleh menggoncang dunia. Aku pun beli kan, kemis gila apa pun dia boleh menggoncang dunia ni. Hebat sangat agak aku ni kan. Rupanya menggoncang dunia tu membawa maksud sinonim pada perkataan dendam. Maksudnya kalau mak aku ni marah aku, kemungkinan besar aku boleh berdendam dengan orang sekeliling aku. Maksudnya siapa-siapa orang yang marah aku boleh ni. Aku tu dah betul aku kan dah ada berdendam Kita dah ada baik walaupun jiwa macam kasar. Kau pernah nampak yang kau punya tu? Aku punya tak pernah Nah, nampak. dia jadi bagi tahu yang dia tu boleh goncang. Kita boleh goncang dunia juga. Kita tak boleh goncang mata kita. Dia cuma minta maaf dulu dengan dia sebenarnya. Takut takut goncang dunia. Okey, sama. Okay. So bila mak aku kahwin, dia munculkan diri duduk kat belakang mak aku ni dalam gambar. Padahal belakang ni memang dinding macam ni, memang dinding macam memang nyata. Macam mana boleh tiba-tiba ada manusia Dinding dia. macam mana boleh ada orang yang boleh duduk kat belakang tu? Macam dia memang boleh munculkan diri dekat situ. Dia tunjuk diri Dia memang tunjukkan diri dia Dekat dalam gambar? Dalam gambar. Ada dalam gambar tu. Tapi mak aku masa tu dia simpan lah. Dia takut. Ada. Ada. Kita memang ada gambar tu. Boleh tengok, boleh tengok. Sumpah ada. Okay guys. Ada dia. Ini So bila kita orang boleh tengok tu, kita orang macam okay, betul tu real. So kalau apa-apa jadi kan, dia macam munculkan ke kacau-kacau orang dalam bilik ke, kita tak buat apa-apa lah. Sebab dia selalunya dia takkan kacau orang penghuni bilik tu. Maksudnya macam kita macam contoh dalam rumah kita kalau nak tunjuk boleh tunjuk, audience boleh tengok Ini real, bukan filter. so macam dalam bilik kan, macam kita tahu kan ada macam bilik. Contoh dalam rumah ada bilik mak aku, bilik pakcik aku semua. So contohnya kalau macam bilik mak aku, anak-anak orang lain masuk bilik mak aku, kemungkinan kalau dia tidur kat situ dia akan kena. Tapi kalau aku masuk bilik mak aku tak kena. Tapi kalau aku masuk bilik pakcik aku, mungkin aku boleh kena kacau. Maksudnya setiap bilik tu macam ada penghuni-penghuni dia. Sampai sekarang pun Sampai sekarang lah. Tapi kita orang dah macam adapt je. Okay, kita orang tahu ada penghuni lain. So korang pun okey dah. So kita tahu kita akan hidup. Ada kerap juga balik sana. Kerap balik sana. Kita orang kerap balik sana. So macam kita orang tahu okay ada ni. Balik korang still duduk tu sama-sama. So kalau kita orang solat ke apa ke memang ikut. memang kadang-kadang boleh rasa ada orang kat belakang kita. Tapi sebab tu juga korang kena. Sebab tu orang cakap kalau kita habis solat tu sejadah tu lipat. Sebab benda tu dia akan ada. Kadang kita nampak je arwah kita orang dah meninggal, arwah kita orang lalu tiba-tiba. Dia cakap ada clone, dia ada clone dia. Kadang-kadang bila kita tengah makan, tiba-tiba kata, oh Dija, tu kau betul macam, dah tengah makan. Sebab apa? Sebab dia ada clone. Tapi kita orang dah biasa dah. Kita orang selalu, even kita boleh borak-borak menganjing lagi kat situ. Saya kira benda ni tak macam bikin harmful. Tak, sebab dia tak akan kacau. Kan dia cakap dia sayang keluarga kita orang ni, dia sayang. So dia tak akan kacau. Then even kenapa dia bagi tahu attitude tu, supaya kita boleh aware. Bagus lah. Kita orang boleh aware dengan ni. So sebab tu lah macam keluarga aku, dia tak jarang lah nak marah kita orang adik-beradik. Macam sepupu-sepupu lain kalau kita marah kita orang tak kena. Takut pula tergoncang. Oh takut lah, dia orang takut macam tapi dia orang marah-marah. Sedang kalau benda tu beyond. tak bagi tahu dia dah Dia macam penjaga family kau. Dia macam penjaga tapi bukan saka. Faham tak? Dia beza. Lagipun kamu tak buat apa-apa kan? Kita tak akan buat apa-apa. Cuma dia muncul. Dorang kalau mau datang, Dia datang lah, dia datang. Aku ada pengalaman family aku satu. Dia jumpa.